Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel saya Zenta Gaming. Hai korang semua, mesti korang rindu kan? Sebab Zenta dah tak buat video selama 7 bulan bang. Gila lah. Kenapa guys? Minta maaf tapi Zenta janji kan Zenta akan comeback. Itu pasti. So sekarang adalah tiba masanya Zenta comeback. So Zenta minta korang tengok video ni sampai habis. Sebabnya adalah video pertama Zenta setelah 7 bulan tak post. So guys, tak pun buang masa dalam video kali ni. Zenta macam biasalah akan buat video review new update guys. So next time Zenta akan buat video convoy apa semualah. Okay, macam biasa. So banyak juga je Zenta dah terlepas update-update Gila lah. Tengok ada kereta Ferrari F14 baik. Mahal. Okay, 3 update Zenta terlepas 3 ke 4 update sebab last Zenta review 48.23 tu. Version yang tu. Gila korang. Zenta minta maaf sebab dah lama menghilang. Sebab Zenta, kalau tahu Zenta kan ambil STPM sekarang. Ya, Zenta dah masuk dunia university. So mana subscriber Zenta tu, Zenta tahu korang mesti dah meningkat umur kan, mesti dah tak main game ni. So kalau korang tak main pun harap korang still support lah Zenta kan. Still subscribe, still tekan loceng, still like video ni and jangan lupa komen, okay? Kalau nak main balik pun bagus guys, sebab Zenta nak buat community baru, nak refresh balik, nak cari team baru, nak buat team baru, nak buat team apa ni, team video baru, team drama baru. So guys, korang mainlah balik, download balik. Kalau tak ada account, korang buatlah account baru, okay? So jom main, kita ramai-ramai kita main game ni balik. So guys, kat sini kita ada kereta. Kereta apa ni? Kereta apa ni? Kereta bapak-bapak guys. Saya pun tak tahu kereta apa, okay? Kereta bapak-bapak tadi. So ni kereta kedua, kereta hijau ni. Dia macam kereta rally tapi saya tak tahu nama dia guys. So saya minta bantuan korang, tolong komen. Tolong komen di bawah. Ni kereta apa siau? Kereta warna hijau ni. Ferrari apa ni siap? Gila lah. 30. Kena bayar pakai duit betul. Astagfirullahaladzim. Mohon editor tolong sensor kan. Budak-budak ramai tengok video ni. Gila pakai duit betul. So kalau Zenta pun tak mampu guys. Zenta cuma ada coins yang sedia ada ni je, yang sikit ni je. Sikit kan. 400k sikit. So okay, so Zenta dalam video Zenta akan review semua kereta ni. Dia punya engine, nak tengok real ke tak. Tu je lah. So next video baru review benda lain lah. So dengar cerita ada kereta Ferrari F14, Zenta nak cari. Kejap. La. A few inches later. Banyak ni kereta baru kat ni. Kereta apa ni kereta orang ni? Okay guys, so kalau korang baik lah, kalau korang rajin, tolong senaraikan kereta-kereta yang ada di new update ni. Kalau betul Zenta kasih kereta free. Okay, so Zenta tengah mencari Ferrari kereta paling minat, iaitu F14. Okay, bukan lori baru guys, lori baru. Warna silver ni lori baru coy. Dulu mana ada. Okay, mantap. Apa ni? Ada motorhome guys. Gila. So lepas ni dah tak ada home 1, home 2, home 3, kita terus tidur dalam ni guys. Tidur dalam van. Lepak tepi jalan, buat drama, tidur dalam van. Gila lah. Syok. So guys, apa ni? Benda baju dah lama. Ni kita apa pula ni? Macam baru. Macam lah. Tak tahulah, banyak kereta sangat. Dah berapa kereta tu? 200 kereta guys. Dulu 100 lebih je. Sekarang ni je. Inilah yang Zenta idamkan. Nasib baik tak kena bayar. Nasib baik pakai kawan jauh. 2,500. Okay, mantap. Okay. Sedap. Jom. Nanti Zenta beli. So Zenta nak review. Zenta dengar ada cerita baru. Dengar ada tempat baru nama dia Tropica. Tak silap lah. So guys, apa cerita sekarang dunia CPM macam mana? Wira punya community ada lagi ke, hidup lagi ke? Ke ramai dah pensi guys? Cuba komen siapa yang still main CPM ni, siapa yang dah pensi. And then siapa yang lepas tengok video Zenta ni dia nak sambung main. Comeback balik sebab Zenta dah comeback ni. Serius cakap, mungkin tak hari-hari post video, tapi seminggu sekali. Paling sikit seminggu sekali lah paling sikit lah. Tak pun 2 minggu, 3 kali seminggu. Itulah mana yang sempat lah. Yalah, sebab Zenta busy dengan dunia uni sekali kan. Okay, so let's go. Kita review tempat baru ni. Tropicana Twister. Bukan. Itu air. Bukan. Okay. Loading. Sabar.
Bawa bersabar. Guys, tempat baru siau. Aku tak pernah tahu tau. Ya, macam biasa dah lama tak ambil tahu pasal CPM, tengok tempat baru dah keluar. Kat mana ni? Gempak tu. Zenta tak boleh pakai grafik yang tinggi-tinggi Zenta pun yang pun kentang ni. Gila. Dekat dengan city bhai. Okey. So lepas ni dah tahu dah nak set up drama cerita. Aku bukanlah apa ni cerita apa aku seorang tak jam. Aku seorang pekerja hostel tepi pantai. Nantilah fikir serabut tengok tak apa kita fokus ni apa yang ada ni. Keindahan Old House. Aku nampak something. Emot batu. Yes, ada emot batu show. Okey, aku rasa Old House memang dia dengar. Dia selalu nampak orang buat emot batu guys. Ni tempat orang yang sesuai untuk orang-orang yang suka pakai emoji emot batu. Ada air terjun. Boleh mandi je agak-agak. Kalau boleh mandi, kita mandi nanti baik siapa tempat ni. Yalah dekat Hawaii kan? Hawaii, Netherlands, Afrika. Bukan Afrika tu kutub utara guys. Sejuk. Dia punya shell tak relax siapa, besar boy. Tak nampak ke? Kereta aku. Ya Allah, kereta aku. Ya Allah guys, dah lama tak bawa kereta lurut macam ni Sengit-sengit bawa. Najo. Semat tu tempat ni. Okey. Nak explore tapi video dah panjang lah. Korang mana nak layan video aku panjang-panjang? Korang bukan suka video aku panjang-panjang So aku singkat-singkatkan. Mulai sekarang aku akan buat video singkat-singkat. Harap korang tengok sampai habis walaupun video aku singkat-singkat kan. Widih lawanya air. Okey, ni tempat pergi mana ni? Allah Akbar, tepi lah. Kenapa las? Jabatan apa tu? Jabatan hantu guys. Tak siap lagi. What happened? Apa ni? Bug tu. Rupanya tak siap lagi Olas. Dalam pembinaan. Mampus lah. Bug terus. Ini best. Siap. Okey dah. Kereta aku. Jangan. Macam tu pun boleh Pelik game ni. Pelik game ni. Widih, semat siap tempat ni. Korang main balik lah tu. Gila ke? Bawa bhai. Widih. Okey. Mana lagi aku nak review? Besar siap air terjun tu. Korang jangan pakai kita lurut please. Serabut kau tengok. Nampak nak naik jalan pun sangkut. Alah. Okey. Widih. Apa mana aku nak review lagi ni? Mak tak ada tempat lawa lagi. Ya Allah. Pusing dah aku ni. Lama. Lawas ya. Ni kejap lagi ni. Okey guys, so apa kita ada kat sini? Gila siap. Korang. Lawa tempat ni. Lawa tengok ni macam empangan guys. Ni macam empangan. Lepas tu empangan tu korang boleh tengok pemandangan. Ada kapal yacht. Ada kebot. Ada ferry. Widih, ada jet ski. Ni tempat ni best ni. Aku nak buat drama kat sini nanti guys. Siapa nak join? Angkat kaki. Korang tengok lah. Widih, semat siap. Okey. Apa sebab kereta aku dah macam ni siap? Merepek macam ni kereta aku sengit baik duk. Okey je. Mana air dia? Terapung siap. Jet ski tu. Tu air dia macam. Entahlah, air pun macam selai kertas aku tengok. Ni berduduk kat atas ni. Boleh siap. Dah jom fly naik jet ski. Fly cepat. Rambut dah pacak ni. Okay, tempat baru. Dulu tak ada siap best tempat ni. Nanti kita convoy kat sini guys. Kita convoy viral kat sini guys. Okay. Astaghfirullahalazim. Rabut lah. Dengan kereta lagi lalu lalang. Di lawan. Ya Allah, kenapa kat sini juga kau nak lalu tu lain Jai.
Apa cerita wala cuy? Buat apa kita aku Gila buat up tadi. Wah, lawa-lawa tempat ni. Nice. So, macam tak ada apa nak. Astagfirullahaladzim. Aku baru nak ada mood review tempat ni. Kau langgar pun untuk kita aku. Kau tengok apa jadi? Tengok. Kemek baik. Kemek. Kau memang jahanam kau yang kata aku kan. Tak apalah. Sampai sini je lah aku review tempat ni. Next time aku review lagi ya. Aku nak review kereta-kereta lain. Okay guys, let's go, kita review kereta baru. Okay guys, so kat sini kita ada kereta SUV bapak-bapak guys. Ini bukan bapak-bapak ni, level kayangan siau. Ada sunroof. Tak apa, kita nak tengok dia punya engine. And then kita dia punya compartment macam mana. Walaupun grafik aku, grafik low kan, sedih kan. Maklum lah, handphone kentang. So, saya harap korang still support sampai 100k subscribers. Kita lagi 7 subscribers. Bukan 7k subscribers nak cecah 100k guys. Silver play button siau. InsyaAllah guys, itu daripada impian Zenta daripada PKP dulu tau, daripada start YouTube. Okay, jom kita dah masuk, jom. Okay, now kita nak review kereta ni. Kita tengok apa yang dia ada. Kereta bapak-bapak ni orang kata kan. Supra. Oi, Supra lalu. Padahal Supra dah biasa kat sini. Okay, jom kita review. Oh, keluar sikit, tengok apa dia. Apa yang kita ada kat sini Oi, Olhas. Sekarang Olhas engine siap bayang siap. Okey, lawa-lawa smart. Detail ada. Dalam aku tak download interior guys, so tak boleh review dalam, tak apa next time. Aduh guys, belakang macam biasa lah, gelap gelita macam muka kau. Muka minyak hitam. Dah lah, kita pergi ke the next kereta. Next kereta ni aku sebenarnya nak try sunroof tau, tapi tak apalah. Tak ada sunroof pun sebenarnya, tak boleh buka. Okay, next kereta guys. Next kereta kereta apa yang baru. Let's go. Kereta hijau ni. Ni kereta apa rally kita tengok dia punya engine. Kita suruh viewer komen apa nama kereta ni. Yang tepat kita bagi hadiah. Tapi tu lah kalau ada orang komen tau. Sebab dah 7 bulan tak buat konten. Tak tahu ada video, ada view ke tak. Tak tahulah ramai support lagi ke tak. Harap korang still support lagi. Okay, dah tamat. Apa ni drama-drama ni. Semangat konsisten. Bismillah. Okay, harap korang support lagi. Oi nah, kereta ni kelakor siau kecil. Okay, boleh lah. Ini kalau korang make up buat rally. Sebab dia sesuai rally ni. Tengok dia punya bentuk tu kan. Tengok engine dia ada turbo bhai. Tu ada flow turbo tu. Ni cakap tak tahu betul ke tak. Okay, compartment dia memang tak nampak guys. Gelap macam muka kau. Sebab aku rasa aku tak download interior. So tak apa lah, dapat tengok engine pun jadi lah guys. Tapi okay, so let's go. Apa lagi next kita. Aku tak ingat guys. Maklumlah dah lama tak buat YouTube ni kan. Dah lama tak buat video record. Kereta ni tak boleh review guys. RM32 siau. Kereta ni kereta Bumble Bill guys. Bumble Bill. Mampus kau lah Transformers tu. Kereta kuning Transformers tu. Tu yang aku nak cakap. Okay, so saya dah lama tak buat konten. Sudah lama tak bercakap. So jadi macam kacip guys. So saya ni kacip terus guys. Siapa yang kacip angkat kaki. Terus kacip. So tak apa, mungkin lepas ni saya akan lebih teratur cakap. Tapi warna kuning. Bubble apalah warna kuning tau. Bumble P tu. Pusing pokok mahal deh. Jom kita tengok dalam. Ini dalam dia mesti semat gila babi. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Gila lah. Semat siap. Gila. Dulu dia punya detail macam boleh lukis-lukis tau. Sekarang real siap. Macam 3D. Tapi tu lah grafik game ni je kena dia pun naik tingkat kan. Harap macam engine tu lah. Engine tu dah real lah. Nak pintu dekat atas tak? Tak, biasa je. Wish, semat siap. Gila Olas is another level guys. Dah lama tak main 7 bulan ni. Dia dah improve lah macam-macam. Aku tak tahu lagi daripada segi tempat-tempat baru tu apa dia punya kelebihan dia. Ada apa ni akhirnya. Wish, mahal siap kita orang ni RM41. Tak apalah, Jeep Wrangler Ni apa ni, Range Rover siap. Aku tak tahu lagi dia punya
apa ni, sistem-sistem baru yang ada dekat dalam CPM ni. Kan, pembaruan yang lain lah, bukan sekadar pembaruan besar daripada segi kereta, tempat, daripada benda lain tu kita belum kaji lagi. Tapi Zenta minta korang boleh komen apa yang ada baru-baru dekat CPM ni. Kiranya macam benda-benda baru lah selain kereta dengan tempat. Harap korang boleh komen. Okay guys, kereta Range Rover bapak-bapak pula. Bapak-bapak. Okay. Oi, jom kita tengok dia punya dalaman. Ush, gila. Mercik siau. Ada dia punya radiator, tangki minyak radiator, enjin. Reality is mantap. Nah, elak macam kengkau siap. Okay, so rasanya lah itulah sahaja itulah sahaja kita punya video kali ni Tapi korang sabar jap, Zenta cakap korang sabar harap korang still support Zenta sampai 100k subscriber ataupun sampai bila-bila lah. And then suggestkan video apa lagi yang Zenta boleh buat, and apa benda baru dekat dalam CPM yang baru ni lah. Korang nak Zenta buat konvoi kereta apa, nak style macam dulu ke atau baru ke? So guys, Zenta minta tolong korang follow account TikTok Zenta yang baru ni. Zenta baru je buat, sebab account Zenta yang lama tu dah jual lah kan. So ni buat account baru, kosong daripada bawah. So Zenta minta korang follow. Zenta dah sediakan link di bawah, ataupun korang boleh search je Zenta. Okay, Zenta ting tong. Okay guys, Assalamualaikum, terima kasih kerana support Zenta lagi. Jumpa lagi, jangan lupa share video ni kat kawan-kawan korang yang dah pensi CPM tu. Tahu, boleh share, so video support tu je. Terima kasih, Assalamualaikum, semoga dimakan rezeki, dipanjangkan umur, amin. Bye bye guys, Assalamualaikum, jumpa lagi.